Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Poco F7 Ultra, smartphone flagship yang terpaling mampu milik yang anda boleh beli. Harga jualan dia bermula daripada RM2,999 bagi 12GB RAM 256GB dan RM3,299 untuk varian yang paling tinggi. Memang tak ada obat. Untuk harga jualan yang macam ni, dapat mesin yang flagship Snapdragon 8 Elite, kemudian menggunakan RAM LPDDR5X dan storage jenis UFS 4.1. Memang sangat powerful lah, memang sangat berbaloi. Buat masa sekarang, kalau anda nak cari sebuah smartphone yang ada performance yang flagship tapi bajet tak nak rabak sangat, bajet tak nak lebih daripada RM3,000, memang kena consider Poco F7 Ultra ni. Snapdragon 8 Elite, RAM LPDDR5X, kemudian storage jenis UFS 4.1, memang powerful lah dia punya performance ni. Campaklah segala aplikasi pada smartphone ni, dia mampu berikan performance yang laju dan lancar. Jadi dengan mesin dan teknologi yang ada pada smartphone ni, memang buatkan dia punya performance pada level yang tinggi lah. Nak main game pun boleh dapat ultra grafik. Dan bercakap soal gaming ni, anda boleh lenjan gaming dengan lama pada smartphone ni tanpa perlu risau dengan isu overheating semua itulah, sebab dia gunakan liquid cooling yang paling terbaru. Jadi kalau lenjan main game pada smartphone ni, memang tak ada isu overheating, isu yang boleh masak telur semua tu memang tak ada. Tapi dia bukannya tak ada rasa panas langsung, tak. Dia mesti ada rasa suam-suam sikit sebab kita lenjan dia pada grafik yang ultra, pada grafik yang tertinggi. Sudah tentu dia still akan rasa suam-suam pada bahagian belakang ni. Dan buat pertama kalinya, Poco cipta satu dedicated chipset yang dinamakan sebagai Vision Boost D7, yang mana dia boleh boost, boleh naikkan grafik semasa main game. Kat sini ada dua kelebihan. Yang pertama, jika aktifkan Smart Frame Rate, smartphone ni akan menghalalkan frame rate pada game tu pergi sehingga 120 FPS, walaupun game yang kita main tu hanya support sehingga 90 FPS sahaja. Dia macam frame rate tipu-tipu lah. Kalau secara mata kasar memang susah nak nampak, tapi kalau betul-betul tengok secara slow motion contohnya, yes, akan nampak perbezaan dia. Dan kalau aktifkan Smart Frame Rate ni, game yang kita main tu akan jadi lebih smooth. Kemudian yang kedua, chip Vision Boost D7 ni ada kelebihan untuk naikkan resolusi jadi lebih tinggi. Dia namakan sebagai Super Resolution. So, dia enhancekan lagi lah quality image, terutamanya kalau kita tengah main game yang gelap. Contohnya macam game PUBG. Ada setengah tempat tu dia agak gelap sikit, tapi dengan adanya Super Resolution ni, dia buatkan area yang gelap tu jadi lebih jelas dan terang. So, senanglah sikit nak nampak enemy dekat kawasan yang gelap tu. So, dia akan menggunakan AI algorithm untuk tahu kat mana tempat yang gelap. Dia macam main tipu sikit lah, tapi inilah kelebihan dia. Kemudian HyperOS 2 yang digunakan oleh Poco F7 Ultra ni rasa ringan je. Even dia punya icon pun nampak simple dan nice. Tapi itulah, walaupun si Poco F7 Ultra ni adalah level yang paling tinggi untuk smartphone Poco, dia tetap ada bloatware. Dan Poco janjikan yang smartphone ni akan dapat 4 kali Android update dan juga 6 tahun untuk security update. Baiklah, beralih ke bahagian depan, display dia hadir dengan 2K AMOLED 120Hz refresh rate. Display yang sangat mewah, brightness dia pun tinggi, dan apa yang aku perasan, bezel dia nipis. So, dia buatkan display ni nampak lebih luas dan nampak lebih mewah. Kualiti display pada Poco F7 Ultra ni memang top notch. Warna yang vibrant, warna yang pekat, dan fingerprint in display dia pun menggunakan ultrasonic fingerprint. So memang lajulah nak baca cap jari kita. Dan Poco bagi tahu dia punya display ni dah dilindungi oleh Poco Shield Glass, yang mana ini adalah protection yang paling kuat berbanding dengan smartphone Poco yang lain. Apa lagi yang buatkan Poco F7 Ultra ni sangat berbaloi untuk kita beli adalah pada bahagian bateri dan juga pengecasan dia. Untuk bateri, dia ada kapasiti bateri sebesar 5300 mAh. Memang sebuah kapasiti yang sangat cukup lah untuk kita guna dalam sehari. Even kalau kita nak heavy use pun, smartphone ni mampu bertahan dalam sehari. Let's say lah, kalau kita tak sempat nak cas smartphone tu sebelum pergi kerja, pagi-pagi tu tengok smartphone ada 10% ataupun 20%. Jangan menggelabah, jangan panik, sebab nak cas penuh smartphone ni daripada 1%
sehingga 100% ambil masa dalam 30 minit sahaja. Memang laju berdesup. So kalau bangun tidur tu bateri tinggal 10%, jangan risau, tinggal cas je dan pergi mandi. Let's say lah mandi 15 minit pun bateri akan dapat dalam 50 ataupun 60%. Itu pun dah sangat cukup lah untuk bawa pergi tempat kerja dan cas semula dekat tempat kerja anda semua. Dan yang lagi bestnya, kita akan dapat 120 watt tu dalam kotak pembelian. Percuma je. Apalagi yang best pada penjelasan dia adalah dia punya wireless charging ni support sehingga 50 watt. Cukup lajulah untuk kategori wireless charging. Baiklah, setakat ni Poco F7 Ultra ni ada performance yang flagship, display yang flagship, kemudian pengecasan yang laju yang sepatutnya ada pada smartphone yang flagship. Jadi, adakah pada bahagian kamera dia boleh bersaing dengan smartphone yang flagship juga ataupun ada kualiti yang flagship juga? Jom kita tengok. Jadi kamera Poco F7 Ultra ni dia hadir dengan 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel lagi sekali untuk telefoto, kemudian 32 megapiksel kamera ultra wide dan 32 megapiksel lagi untuk kamera selfie. Jadi pada kamera utama dia ni ada Light Fusion 800 image sensor, yang mana dia ada kelebihan untuk capture objek dengan lebih tajam. Kemudian dia punya dynamic range pun sangat luas, warna yang dihasilkan pun cantik, warna yang punchy, warna yang vivid lah. Color profile yang selalu ada pada smartphone Poco. Cuma kali ni nampak lebih profesional je lah dia punya hasil gambar ni. Kamera telefoto dia pun best. Sejujurnya aku agak surprise dengan kualiti kamera telefoto dia ni. Memang mampu berikan hasil gambar yang sangat proper. Dia boleh bersaing lah dengan phone-phone flagship yang lain. Untuk point and shoot pada kamera telefoto dia memang mudah. Autofocus dia pun sangat mantap. Dan apa yang aku perasan pada kamera portrait dia pun mampu berikan hasil yang sangat bagus. Bokeh efek dia nampak real, tak nampak macam bokeh yang fake. Even potongan bokeh pada bahagian rambut pun nampak kemas je. Jadi kalau tengok pada Poco F7 Ultra ni, dia memang sebuah smartphone yang ultra lah kan. Dia ada spesifikasi yang tinggi. Cuma yang tak nampak ultra kat sini adalah pada bahagian design dia. Yes. Kalau tengok dia punya design ni nampak so-so je, design yang simple sangat. Dan lagi untuk bahagian design kamera dia, dia macam tak ada wow factor pada design Poco F7 ni. Something wrong jugalah sebenarnya kalau tengok dia punya design ni. Hopefully next generation diorang akan buat design yang lebih ultra, lebih wow je untuk ultra versionnya Poco. But the rest, bagi yang tak kisahkan pasal look, bagi yang tak kisah pasal design, Poco F7 Ultra ni memang sangat berbaloi untuk kita beli. Ini adalah smartphone flagship yang paling mampu milik yang boleh anda beli. So guys, nampaknya ini saja video kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.